oh dalam movie design dia macam ni, tapi rupanya tim Monster dia dah design lain rupanya. Hai, nama saya Khairul Rahman Jamal, juga dikenali sebagai Gecko, second art director untuk projek Papa Zola The Movie. Papa Zola ni dia special sikit compare to other IPs. This is the time kita rasa kita nak bagi karya-karya yang dihasilkan share kepada semua peminat. Terlalu banyak image, gambar yang Monster dah share dalam buku ni tau. Even Hollywood pun, studio-studio Hollywood pun share buku dia dalam 200 pages je. Yang ni kita up lagi 100 of information and images. Audience dapat faham tau dia punya proses daripada pemilihan sampai ke final. Dalam buku ni juga, benda-benda yang tak ada dalam movie, kebanyakannya design-design yang kena reject lah. Pembaca dapat tengok, oh dalam movie design dia macam ni, tapi rupanya tim Monster dia dah design lain rupanya. Yang menariknya pasal bangunan Yombi ni, idea asal dia director Cik Bos memang dia nak bangunan tu sendiri bentuk macam arcade machine. Yombi dia kan macam gamer from the 80s, 90s kan. So kita nak cuba visualkan apa dia punya minat. Ini tak final, tak ada yang final lain. So pasal spaceship ni kan, daripada Pidot punya design tu, saya rasa macam tak cukup baik ni. Tambah baik. So benda tu dia jadi macam bahan gurauan juga lah. Even design apa-apa pun dia rasa cik kan nak tambah baik ni, dia guna baik aku sebagai bahan lawak lah. Tapi dia actually practical lah. Dia practical dan efektif untuk design. Info-info dan penulisan Puan Nura dalam dia juga pun agak detail lah, ceritakan isi balik tabir pembikinan Papa Zola.